Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita dekat Mont Kiara. Owner ni dia Korea, orang Korea. So saya kena cakap bahasa Inggeris dengan dia. Okay, beliau call saya sebab kalau kita tengok dekat sini, saya pergi atas sikit pergi atas sikit. Tengok, kabel neutral dah terbakar. Lepas tu kalau kita tengok dekat sini, takut dia ada short dengan earth pun ikut mating sekali. Kalau katakan earth ikut mating sekali, kita kena kabel neutral, takut dia akan trip lah. So saya punya cara, mungkin saya akan tengok sampai mana boleh tarik kabel neutral tu. Kabel neutral ni tebal, itu confirm tu 35 tu. Nampak macam 35. Bawah ni baru 25 dengan 16. Kalau kita tengok tebal tu, besar kabel tu neutral. Okay, owner bagi tahu kat saya tadi, dia macam dengar equipment dia macam ada letup kecil-kecil ni lah. So kalau letup kecil-kecil tu sebenarnya dia sedang ada over voltage ataupun dia tengah floating. So apa yang kita dapat kat sini, kita tengok benda-benda tu lah. So jadi saya akan buat dan saya akan on nanti. Tengok dulu macam mana apa sistem ni lah. Apa nanti saya beritahu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dekat Mont Kiara, dekat Seri Tamas. Okay, owner call saya, owner bagi tahu yang dia punya equipment semua, dekat dapur, lampu dan apa-apa equipment lah yang macam lampu ataupun dapur elektrik. Dia kata ada bunyi macam meletup kecil-kecil tu. Okay, lepas tu DB bawah hangit. Okay, saya datang tu, saya dah agak dah berdasarkan beliau cerita. Beliau adalah orang Korea. Saya cakap bahasa Inggeris dengan dia. Okay, itu dia punya kabel neutral tu putus. Kabel tu besar tu. Itu saya rasa tu mungkin kabel size 25mm ataupun besar sikit lah. Okay, so saya datang, saya sambung balik kabel tu. And then sekarang ni, okay, masa kabel tu saya sambung kabel tu, saya buka ni, banyak yang meletup ni. Atas ni soket plug, lampu dan aircon. Okay, sekarang ni dekat rumah ni aircon semua rosak. Cuma yang boleh selamatkan dua, master bedroom dengan aircon ruang tamu. Okay, aircon dalam bilik yang 1.5 horsepower semua, dia punya motherboard rosak. Okay, voltage masuk macam biasa tapi dia tak boleh nak on. Okay, so lampu ada 3 macam tu, saya dah settlekan, alhamdulillah. Aircon pun saya dah settlekan. Okay, soket plug yang saya tanda tu, ini atasnya ada 4. Okay, saya on je meletup, So saya dah buka satu, saya trace, alhamdulillah saya berjaya. So sekarang ni hampir memang semua dah menyala. Okey, yang tu yang trip yang MCB yang tak buka tu, itu tak ada load lah. Okey, sekarang ni dia punya neutral semua ni, lepas tu semua saya dah ketatkan, alhamdulillah. Okey, yang ni pun dah berfungsi dengan baik. Okey, yang ni adalah switch lampu, DB lampu saja. Okey, yang tu adalah lita aircon. Dia lita cahaya lighting dengan power dia asing. Okay, kalau tengok sini banyak USB lah. Okay, so ni satu je DB rumah dia. Okay, alhamdulillah saya dah settle, jadi saya tutup lah. Ini adalah kerja-kerja saya, tas saya selepas raya ni lah. Lepas raya ni ataupun bila dah habis raya ni. So saya datang pukul 10 pagi. Ni baru habis. Sebab masa hari sebelum raya ni saya dah datang dah.
cuma ada 4 yang tak sempat nak buat, so saya minta dia postpone. So alhamdulillah hari ni postpone dan settle lah. Alhamdulillah, sini saya buat seorang-seorang lah. Okay.